Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita pada hari ini. Dan dalam episod ini kita akan bersama-sama dengan sahabat saya, Rompok Hariri. Rompok Hariri ini dia akan menunjukkan cara-cara untuk menukar minyak enjin ataupun minyak hitam. Tapi orang kampung biasanya dia orang lebih mengenali minyak hitam daripada minyak enjin. Betul Opok? Bagus Opok. Ini namanya Rompok Hariri. Opok. Okey Opok. Ayo kita. Sorry. Dia memang macam ni. Opok dia tengok tarik mata pun belum buang lagi. Maknanya dia belum mandi. So, kita lupakan pasal Opok dan kita kembali dengan kita punya misi, iaitu menukar minyak enjin kereta. Yang paling penting sekali, minyak enjin atau minyak hitam ni dengan oil filter. Ini paling penting sekali. Okey, sekarang ni kita berada di engine bay ataupun ruang lingkup enjin. Okey. Ini adalah seketul enjin. Dalam enjin ini ada minyak. So, untuk membuatkan enjin ini dia punya perjalanan pergerakan dia tu lagi smooth, kena ada selalu tukar minyak enjin. Ini pembuka minyak enjin dan ini nak tengok aras minyak enjin kita tinggal berapa lagi dan kita boleh tengok kelikatan dia. Right. Okey. Mula-mula kita kena buka perutup ni dulu. Ketat pula. Ui, ketat weh. Okey, senang kan? Alright. Itulah cara-cara nak membukanya. Ui, susah kalau tersilap buat skru ni boleh jadi loose. Sekarang minyak dah keluar. Alright. Sekarang kita tukarkan oil filter. Sebelum tukar, kita kena buka oil filter dulu. sebelum kita tutup balik lubang tu menggunakan skru ini atau lubang tempat pembuangan minyak tadi,
Okey, lagi cantik kita tutup ataupun kita balut skru ini dengan menggunakan pita PTFE. Okey, seterusnya kita tukarkan oil filter. Oil filter ni pastikan yang original Pro 2. Tapi yang tak original pun boleh juga kalau tak mampu. Okey. Oil filter hanya harga RM10 sahaja. Alright. Tukar oil filter. Okay, setelah semuanya dah kita buat tadi, daripada step pertama sampai step terakhir sekali, tadi kita tutup enjin. Sekarang kita masukkan enjin pula. Menggunakan corong ini yang paling penting. Okay, ni enjin. Ya, pada anda semua, jangan lupa subscribe menonton dan jangan lupa subscribe YouTube Besi Hitam Autopart. Assalamualaikum.